gang, Zikri here. Saya nak review FF5 hari ni. Jom. Ever since I was a kid, knew I was the shit. Shawty keep wanna come round, she wanna get hit. So, yang ini adalah tahun 2023 Honda Civic Type R FF5. Pakai rim 19 inci, run flat tire Michelin PS4S. Rainbow. Siap sekali body kit gang. Belakang ada diffuser of course. Side skirt pun ada. Dan yang paling penting, front lip di depan. Tengok gang. Ini full body kit of Type R. Rear boot belakang yang luas. Korang tengok gang. Boleh masuk 2 ke 3. 2 lagi besar. Satu lagi kecil dan barang-barang yang lain. Cukup. Sangat-sangat cukup. Walaupun sports car, dia tetap praktikal juga gang. Korang tengok pula bahagian penumpang belakang. Sangat-sangat selesa. Dibaluti dengan Alcantara leather ataupun dipanggil dengan kain baldu. Didatangkan tengah-tengah dekat dalam seat gang. Cup holder. Okey ke tak okey? Datang sekali dengan blind spot monitoring gang. Selamat korang. Bayangkan, masuk-masuk kereta, sebelum masuk lagi diingatkan korang yang bahawa korang ada Type R. Bukan satu, tapi 2. Seat korang pula fully bucket seat. Alcantara leather juga. Kiri dan kanan, driver dan passenger. Tak lain tak bukan didatangkan dengan 6 speed manual transmission. Inilah dia. Mileage pula gang, baru jalan 19k. Jadi kepada korang yang berminat, boleh kontak saya Zikri Zawari, SSB Cars. Dia punya mahar tak mahal gang, hanya kita nak bagi 239 sahaja. So boleh laju-laju PM saya ataupun komen-komen. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi yang Zikri Zawari, SSB Cars. Assalamualaikum, bye-bye.